Kita dah cerita daripada awal, Sudan adalah perang sesama Islam, sesama mazhab. Cuma berbeza dia adalah apabila mereka menjatuhkan kerajaan Omar Bashir, berlaku perebutan kuasa di kalangan orang yang menjatuhkan Omar Bashir. Dan orang ni berebut kuasa adalah orang-orang Sunni Islam kita yang sama. Cuma mereka berbalah di atas puak. Kerana orang-orang yang memegang jawatan tetap adalah orang Arab Sudan. Maka orang-orang Islam Afrika Sudan, dia dah sama Islam dah, bergaduh kerana dipanggil sebagai masalah kaum, masalah puak. Maka kebetulan kerana puak ini bergabung dalam menjatuhkan Omar Bashir, maka puak yang telah menjadi tentera ataupun dipanggil sebagai military of the day, dia ambil semua kuasa. Manakala puak yang membantu military of the day dipanggil sebagai Rapid Sudan Army, dia tuntutlah bahagian kerana dia juga berperang. Maka dia lebih kepada perang saudara, yang mana menjadi besar, yang tuan-tuan rasa terkejut adalah kerana jatuhnya Darfur. Dia ada Khartoum, ibu kota yang majoriti adalah puak Sunni Arab. Darfur, bandar pelabuhan tu dikuasai oleh puak Sunni Arab, tapi kemudian diambil alih oleh puak pembangkang. Kemudian baru ni pula diambil oleh Sunni Arab, diambil balik oleh pembangkang. Bila pembangkang ambil, mereka Rapid Sudanese Army ni, mereka mengambil langkah yang ekstrim, menembak mati semua orang yang dianggap bukan Afrika Muslim, dibunuh semua Sunni Arab Muslim. Jadi komplikasi Sudan ni sama seperti mana komplikasi yang tuan-tuan lihat berlaku di Somalia, di mana perang yang panjang ini berlangsung sesama orang Islam. Sama juga komplikasi yang tuan-tuan lihat berlaku di Libya. Cuma beza dengan Yaman adalah kerana Syiah dan Sunni. Yaman ni kompleks sikit lah, kerana Yaman Utara, Houthi ni dia Syiah, berperang dengan orang Sunni. Tapi di Somalia dan juga di Sudan, isu dia sama. Dia adalah sesama Islam, sesama Sunni, tapi dia berkabilah. Itu saja. Jadi bila video yang baru ni keluar agak daring lah, kerana satu adalah apabila perang dah panjang, dendam dah menjadi sangat luar biasa. Jadi bila Darfur, salah satu kota pelabuhan ni jatuh, di mana tentera Government of the Day kalah. 6 bulan sudah Government of the Day ambil tempat ni. Sekarang pembangkang, pasukan pemberontak ambil balik. Saya tak pakai pemberontak lah, saya panggil Rapid Sudanese Army ambil. Jadi Rapid Sudanese Army bila perang, kekejaman meningkat, dendam meningkat. Dia melancarkan pembunuhan yang sangat daring. Dan video tu disebarkan di seluruh dunia, menggemparkan tuan-tuan dari segi menontonnya. Macam mana pembunuhan di jalanan dilakukan secara berleluasa. Jadi itulah kisah dia. Sama seperti Somalia. Daripada perang Jenderal Hassan Mahdi dan juga Hassan Mahdi dan Allah saya dah lupa 1989 tu berlanjut sampai sekarang. Jadi dia adalah perkara bersangkut dengan perang saudara yang mana sukar untuk diselesaikan kerana semua pihak yang cuba mendamaikan pihak yang berperang tak dapat mendamaikannya. Sama macam di Libya. Di Libya dipanggil yang menguasai Tripoli adalah mereka yang telah menjatuhkan Bashar al-Assad. Yang berada di Benghazi adalah penduduk Benghazi yang masih lagi menyokong Bashar al-Assad. Menjadikan sampai sekarang Libya yang satu masa adalah negara Sunni yang paling maju di Afrika Utara, kini antara negara yang paling mundur. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan. RSF tu, yes, dua-dua Sunni. Dengarlah sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengar ayat pakcik tadi. Ini perang sama orang Sunni. Membezakan dia adalah, ingat tentera kerajaan adalah Arab Sunni. Dia orang ni orang Arab, orang Afrika yang ada darah Arab. Yang jadi Rapid Sudanese Force ni, yang pembangkang ni, mereka Sunni, tapi African Muslim. Mereka tak ada darah Arab, mereka orang Afrika Muslim. Sebab ini dah jatuh di atas peta yang Sudan ni ada Arab, ada bukan Arab, tapi Muslim. Maka bila berlaku krisis ni daripada pertempungan ideologi, satu adalah kedua-dua kumpulan ni bekerjasama menjatuhkan Omar Bashir ni. Kemudian dia berebut kuasa. Bila berebut kuasa, dia ada tempoh yang lama mereka berunding, iaitu pendapatan negara ni hendaklah dibahagi juga kepada tentera RSF, Rapid Sudanese Force. Tapi tentera Sudan kata negara sedang berada dalam keadaan huru-hara, tak ada duit. Maka dia tak serapkan Rapid Sudanese Force ni ke dalam kerajaan seperti mana dia janjikan. Maka berperanglah mereka. Jadi bila berperang ni menjadikan dia disebut sebagai perang saudara. Saya sebut ni supaya tuan-tuan faham. Kalau di Yaman, ya, perang saudara tapi antara Sunni dan Syiah. Kalau di Libya, perang saudara tak ada Sunni dan Syiah. Libya ni sama-sama orang Sunni. Tapi yang pro kepada Tripoli diperintah pada mereka yang menjatuhkan Muammar Gaddafi.
Benghazi adalah penyokong Muammar yang masih lagi berjuang untuk mempertahankan Gaza, mempertahankan Libya sebagai bukan tentera tajaan barat. Jadi krisis dia sama ajalah. Sama, Somalia pun dah masuk 40 tahun. Okey, so di Sudan walaupun video dia datang macam bukan video baru. Daripada awal perang inilah pembunuhan. Kalau tengok perang video yang pertama, waktu perang tu dia halau keluar banyak wartawan, tapi Al Jazeera masih lagi membekalkan video. Mula berlaku di peringkat kerajaan saja, di peringkat tentera saja, kerana tentera kerajaan yang dikuasai oleh Sunni Arab dan tentera pembangkang yang tentera pemberontak yang dikuasai oleh Sunni Afrika berperang. Akhirnya orang awam pun dibunuh. Orang awam buat keluar perang, tetak dah jadi perang kaum. Dia menganggap kami ini adalah kaum Arab dan kamu adalah kaum Afrika. Terlupalah mereka ini adalah orang Islam yang Sunni. Itu dia perang yang melangkaui usia 2 tahun. Kerana perbalahan adalah berasaskan, kalau Arab ni kita sebut kabilah lah, berasaskan kabilah. Jadi orang-orang Islam berdarah Afrika mengatakan negara ni telah lama didominasi oleh orang-orang Islam berdarah Arab. Itu krisis dia.